di sini ibadah itu disebut semakin menjadi individual. Jadi ini berkaitlah dengan tajuk yang diberikan kepada kita. Ke Ramadan itu, akhir Ramadan ini ataupun Lailatul Qadar itu ataupun 10 malam akhir ni untuk kita laluinya secara individu ataupun kita laluinya secara dalam komuniti. Dan saya nak kongsikan di sini realiti diaspora ataupun suasana masyarakat Melayu Muslim di kalangan pelajar-pelajar kita terutamanya berada di bumi Eropah, sama ada di Jerman, di bumi UK dan juga mungkin di Ireland. Suasananya memang realitinya, bagi yang dah lama, bagi yang baru, dia sudah pasti akan berbeza daripada kita di Malaysia. Yang pertama, dia berbeza kerana apa, di sana masyarakatnya berada dalam satu keadaan yang majoritinya bukan Islam, dan suasana ibadah tersebut dia hanya memberikan fokus kepada suasana di mana komuniti kita berada. Di mana komuniti kita berada. Jadi sangat-sangat penting untuk kita mendapatkan roh Ramadan, untuk kita mendapatkan suasana Ramadan, untuk kita mengenal pasti komuniti mana yang kita pilih untuk kita bersama-sama melaksanakan ibadah Ramadan, terutama di 10 malam yang akhir. Ibadah Ramadan ni, kawan dan akhwat sekalian, dia bukan sekadar kita lalui dengan berpuasa. Tak, kita kena laluinya secara komuniti. Kenapa? Dengan bantuan komuniti, bantuan masyarakat, bantuan daripada society ni, dia akan memberikan impak direct kepada kita secara individu. Contohnya kenapa dalam Ramadan ni kita ada tadarus. Kenapa ada tadarus? Kerana Ramadan adalah bulan untuk kita laluinya secara berjamaah. Secara berjamaah. Kenapa? Yang saya kongsikan di sini, Islam dibina di atas jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Jamaah di sini maksudnya bukan individu. Meskipun Islam ni dia anuti secara individu. Maksudnya setiap Muslim dia kena mengucapkan kalimah syahadah itu secara individu. Dan ada solat-solat, ada ibadah-ibadah yang dilakukan secara aini. Sebab tu nama fardu ain. Fardu ain maksudnya dia akan, ibadah tersebut berada secara persa di atas individu seseorang. Kan, ain. Solat dia kena tidak ada boleh diwakilkan oleh jamaah ataupun oleh kelompok, oleh komuniti. Maksudnya salah seorang daripada komuniti ni dia buat solat dah menggugurkan solat-solat orang lain. Tidak, solat fardu semua orang kena buat. Puasa semua orang kena buat. Zakat semua kena buat. Syahadah semua kena buat. Menunaikan haji sekiranya berkampuan semua kena. Tapi di sana juga ada ibadah-ibadah yang disebut sebagai fardu kifayah. Dan fardu kifayah ni apa pula? Fardu kifayah adalah, ini pun kadang-kadang satu salah faham ataupun misunderstanding yang berlaku di kalangan ramai orang. Bila disebut fardu ain dan fardu kifayah, maka kalaulah kita buat satu soalan basic, soalan asas, berikan contoh fardu ain, maka disebutlah solat 5 waktu. Apakah contoh fardu kifayah? Maka boleh dijawab, kerana biasa contoh yang akan diberikan dalam konteks pelajar ataupun masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni, solat jenazah. Solat jenazah maksudnya sekiranya jadi satu masyarakat tu, satu perkampungan, satu tempat tinggal, satu kejiranan, ada berlaku kematian, maka hak tuntutan untuk menguruskan jenazah tersebut sehinggalah daripada memandikan, mengkafankan, menunaikan salat ke atasnya dan juga menguburkan ataupun mensemadikan dia dalam perkuburan. Itu adalah tentu fardu kifayah, bukan semua kena. Sebahagian daripada masyarakat melaksanakan tu dah diangkat tanggungjawab daripada masyarakat lain. Tapi sebenarnya fardu kifayah ada lagi yang lebih. Salah satu contoh. Salah satu perkara benda yang besar fardu kifayah ni, ikhwan dan akhwat, adalah dakwah. Fardu kifayah ni adalah dakwah. Fardu kifayah ni adalah mempertahankan, memperjuangkan Islam. Fardu kifayah ni adalah melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi berbalik pada keadaan realiti ikhwan dan akhwat berada di sana ni, di samping kita melalui 10 malam terakhir ni melaksanakan fardu ain, kita juga dituntut melaksanakan fardu kifayah. Dan fardu kifayah hanya boleh dilaksanakan secara komuniti, secara jamaah, secara kolektif. Kenapa? Dia adalah tuntutan seperti itu.
Mesti dilaksanakan secara bermasyarakat. Jadi itu sebenarnya tuntutan yang Allah berikan kepada kita. Islam ni adalah satu agama yang sempurna. Ada di sana tuntutan-tuntutan berbentuk individu, tapi dalam masa yang sama ada di sana tuntutan yang bentuk kolektif, yang bentuk komuniti, yang bentuk masyarakat. Dan kalau kita lihat Ramadan zaman sahabat, kan, bagaimana mereka menghidupkan masjid-masjid dengan iman. Dan bagaimana mereka, kita penuh kenal dengan riwayat-riwayat, cerita-cerita bagaimana salafus salih ini mereka menghabiskan Ramadan mereka macam mana. Sebagai contoh, saya tulis di sini, Imam Malik kan menyatakan Ramadan ialah musim Al-Quran, maksudnya pesta bersama Al-Quran. Satu contoh. Contoh lagi, Imam Syafi'i diriwayatkan dalam manaqibnya, maksudnya mengkhatamkan sepanjang Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Kan, satu perkara yang sangat bersifat individu. Kan, bersifat individu maksudnya menghabiskan masa, menyusun masa untuk melaksanakan program melaksanakan ibadah Ramadan secara individu. Kemudian Hasan Al-Basri pun menyatakan seorang mukmin ni antara amal dan takut. Maksudnya dia antara tuntutan melaksanakan amal dan juga tuntutan bersama untuk takut kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan-kelemahan dirinya. Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan tangisannya kerana ayat-ayat Al-Quran. Pernah satu ketika diriwayatkan Sayyidina Umar tidak menghadiri, berada dalam satu keadaan yang genting ataupun satu keadaan yang sakit yang kuat. Maka ditanya oleh para sahabat, di manakah, apakah beliau sakit, beliau tidak sihat? Ya, beliau tidak sihat kerana bertanya, kerana dia telah membaca ayat berkaitan dengan suasana hari kiamat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqifuhum innahum mas'ulun, dan surah Al-Mu'minun tak silap. Dan hentikanlah mereka, Allah memberikan arahan kepada malaikat. Zuhair, hendaklah melaksanakan waqifuhum innahum mas'ulun, hentikan mereka itu kerana mereka ni akan ditanya, kan. Maksudnya ketika itu manusia dalam suasana mahsyar, Allah mengarahkan malaikat untuk hentikan mereka dalam barisan mereka kerana mereka innahum mas'ulun, mereka semua tu akan ditanya. Jadi diriwayatkan Sayyidina Umar pingsan ketika membaca ayat tersebut dalam keadaan sakit yang lama. Itu kehebatan para sahabat, bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran sangat-sangat dekat. Dan akhirnya Quran itu mengubah dirinya. Quran itu membentuk dirinya. Quran itu menjadikan dirinya insan yang berkali ganda lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat nama Tamim Ad-Dari juga diriwayatkan dia baca satu ayat sepanjang malam untuk tadabbur. Jadi kita di sana kita ada satu, saya kata sebagai contoh, kita buat tadarus. Mungkin dalam konteks di Eropah dengan jarak dan sebagainya, ikhwan dan akhwat susun untuk tadarus secara online, ikut Zoom, ikut Google dan sebagainya. Jadi tadarus ni adalah ibadah yang bentuk secara kolektif, secara jama'i, secara community. Tapi dalam sama ada di sana tuntutan juga untuk kita melaksanakan tadabbur. Dan tadabbur ni sebaiknya kita lakukan secara individu. Kerana dia reflect pada diri kita secara personal. Apa yang kita lalui dalam kehidupan, apa cabaran yang kita lalui dalam kehidupan, apa permasalahan yang kita lalui dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu huda. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas. Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan ni diberkati kerana unzila fihil Quran. Diturunkan pada Ramadan tu Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Hudan linnas. Petunjuk kepada manusia. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita akan melalui satu fasa ataupun pelbagai fasa ups and down, kan. Kita ada waktu yang kita baik, kita sihat, kita dapat apa yang kita nak. Ada waktu yang kita akan lalui, kita punya keadaan secara lemah, kita punya emosi sangat lemah, terganggu, tidak stabil. Apakah solusi? Apakah jawapan untuk kita lalui suasana-suasana yang sukar, bahkan suasana yang baik pun? Jadi sebenarnya untuk Islam, untuk umat Islam ni, Allah memberikan kepada kita Al-Quran itu di sini, sebab Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan linnas. Petunjuk untuk manusia itu sendiri melalui kehidupan
Mungkin ada gangguan seketika. Okey, minta ikhwan akhwat dan hadirin untuk bertenang seketika. Jadi di samping kita menunggu untuk Ustaz kembali di atas talian, nak minta ikhwah dan akhwat untuk mungkin boleh bersedia kalau ada soalan. So, daurah kita pagi ini akan berlangsung sehingga jam 10 pagi, dan selepas itu akan ada session Q&A. Kalau ada soalan dan ambil peluang untuk bertanya Al-Fadhil Ustaz Suhaib, boleh ajukan pada sesi Q&A sebentar lagi. Sementara tu, Ana dapatkan Ustaz Suhaib. Okay, Ustaz okey ke? Okey, okey, okey. Okey. Okey, Ustaz. Dia Boleh, terputus. sambung boleh. Sekejap lah, sekejap lah. Terputus tadi. Betul Hudalinas dulu. tadi, Ustaz. Dekat Hudalinas tadi. Masa terputusnya tadi. Cuma sekejap, Ana nak kena sambung satu ni untuk slide. Okey, insyaAllah. Okey, sekejap. Okey. Okey, tak apa, Ana teruskan dulu sambil Ana cuba apa ni, connect satu device lagi. Baik, jadi kepada kita terutama ikhwan-ikhwan dalam akhir zaman ni, menjadi satu keadaan yang sangat-sangat pelik untuk kadang-kadang kita seolah-olah cuba mencari solusi yang berbeza daripada apa yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sedangkan jawapan kepada setiap persoalan kita sudah pun ada dalam Al-Quran itu sendiri. Sebagai contoh, Allah memberikan satu panduan kepada kita bahawa punca segala kesedihan, punca segala kemurungan ataupun punca segala stabilan emosi kita adalah banyak berkait dengan perkara-perkara yang mendatangkan punca kepada kesedihan tersebut. Jadi sini sebenarnya Al-Quran tu dah memberikan satu asas kepada banyak ilmu psikologi ataupun ilmu psikiatri yang moden ini. Contohnya, bila kita berada dalam kemurungan ataupun kesedihan ataupun zaman sekarang ni kita panggil anxiety and overthinking, dia berfikir di over kan, maksudnya melangkaui apa yang sepatutnya dia cuba lalui dalam kehidupan. Sebenarnya solusi Al-Quran adalah kenal pasti apakah punca kepada perkara tersebut. Contoh, seseorang menjadi sedih adalah kerana dia kehilangan orang yang tersayang, kehilangan orang ni. Jadi di sini, adakah di sana panduan bagaimana untuk kita lalui macam mana keadaan hilang orang tersayang? Ada dalam Al-Quran. Dan bahkan bukan sekadar panduan, bahkan dalam sunnah. Sebab tu dalam Islam ni, ikhwan dan akhwat sekalian, dia panduan kita adalah kita dapatkan sumber daripada Al-Quran, dalam masa sama kita ada sunnah hadis. Hadis ni apa? Hadis ni adalah contoh amali. Bukan sekadar Allah memberikan panduan dalam bentuk wording, firman-firman yang kita kena ikut, tapi Allah turunkan Rasul. Ini tujuan Rasul. Tujuan Rasul untuk dia bina bersama Rasulullah SAW ni, bersama para Rasul. Setiap umat ni ada Rasul-Rasul dalam konteks kita, umat Nabi Muhammad, bersama para sahabat. Dan Rasulullah menghidupkan apa yang dia kehendaki Al-Quran dalam konteks komuniti para sahabat.
Jadi kalau kita nak tahu macam mana kita nak lalui fasa kesedihan, fasa kita kehilangan orang tersayang, apa yang sahabat-sahabat Rasulullah buat bila kehilangan orang yang tersayang. Jadi ada. Rasulullah pernah kehilangan anaknya, Ibrahim. Rasulullah menangis. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bolehkah seorang Nabi itu menangis? Rasulullah kata, tidak ada kesalahan untuk menangis bagi seorang manusia. Bahkan dalam sirah pula dinyatakan 1 tahun itu sebagai tahun kesedihan. Kenapa? Rasulullah telah kehilangan 2 orang yang tersayang yang sangat signifikan dalam usaha dakwah Rasulullah pada awal-awal fasa di Mekah, iaitu Khadijah, isteri kesayangan Rasulullah SAW, dan juga bapa saudaranya Abu Talib. Meskipun dia tidak masuk Islam, tapi dia sangat melindungi, sangat supportif, sangat mengambil berat, sangat bersama Rasulullah SAW ketika fasa dakwah yang sangat-sangat sukar di Mekah. Jadi di sini yang anda nak sebutkan kepada ikhwah. Jadi kalaulah kita lalui contoh, kita lalui ada fasa kita kerisauan. Kita risau tu kita kenal pasti apa yang kita risau. Dan saya risau tentang tak cukup duit, hutang yang banyak. Ada tak di panduan di sana? Ada. Al-Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan harta dan sebagainya. Apa panduan-panduan dia? Sekian, janganlah kita membazir. Janganlah kita kedekut. Hendaklah kita berinfak. Hendaklah kita memberikan sebahagian daripada harta kita kepada zakat. Memberikan sebahagian harta untuk fisabilillah. Jadi itu sebenarnya jawapan-jawapan yang sebenarnya kalau kita buat, kemurungan ataupun kerisauan kita itu akan hilang. Dan lepas tu kita tengok practically macam mana Rasulullah buat dengan para sahabat. Rasulullah juga melalui macam kita. Pernah dinyatakan Fatimah, anak kesayangan Rasulullah, pun melalui fasa-fasa yang sukar bagi seorang wanita untuk mengurus anaknya, mengurus suaminya Ali yang bekerja, berdakwah, berjihad. Jadi Fatimah pun dia burn out macam kita juga. Dan diriwayatkan dia berjumpa Rasulullah pada waktu malam. Hadis yang dia mengadu pada Rasulullah itu bukan pada waktu siang, pada waktu malam. Maksudnya sekiranya kita hanya keluar waktu malam ni, kawan dan akhwat, adalah satu perkara yang sangat-sangat besar. Maksudnya dia dah tak tertahan. Jadi Imam jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ada mengadu kan. Aku kena bangun pagi, siapkan anak-anak, basuh pakaian, uli tepung untuk anak-anak, untuk Ali, untuk suami dia, dan akhirnya pada waktu petang aku dah penatan. Boleh tak diminta, Rasulullah boleh tak minta untuk datangkan, untuk berikan kepadanya seorang pembantu untuk bantu tugasnya. Maka akhirnya jumpa Rasulullah kata, ya Rasulullah memberikan, boleh tak aku cadangkan, aku akan bagi solusi yang lebih besar daripada seorang pembantu. Maka apakah dia? Ia adalah zikir. Jadi kalau kita dalam konteks dunia moden ni, kalau kita kata apa ni? Seolah-olah bila tanya tu kita suruh berzikir. Bukan maksud Rasulullah mengabaikan, Rasulullah ignore apakah kehendak Fatimah. Tapi memang ketika itu Rasulullah kalau ada kemampuan dan Rasulullah ada that feasible, maksudnya kemampuan untuk memberikan pembantu, Rasulullah akan buat. Tapi dalam keadaan itu Rasulullah tidak ada kemampuan itu. Jadi apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mencadangkan satu solusi, iaitu zikrullah. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali tahlil, dan kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka diamalkan. Kenapa? Kerana Rasulullah menyatakan kepada Fatimah dalam keadaan kepenatan itu, dapatkan kembali kekuatan daripada yang maha kuat, yang maha memberikan kekuatan kepada manusia. Baik. Dan kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat ni. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Ustaz memang tak buka kamera ke macam ni? Belum boleh. Ya Allah. Okey. Okey, Allah. insya-Allah. Okey. Kalau tak ada pasal, sorry. Okey, teruskan. Okey, jap. Okey.
Dan kita lihat itulah contoh-contoh yang saya berikan kepada ikhwan dan akhwat, bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW benar-benar memberikan kesan kan, dalam kehidupan kita secara personal. Dan satu lagi kata-kata salafus soleh saya nak kongsikan di sini. Kata-kata Ibn Taymiyah, dia kata manusia ini hidup kan, an-nas bana bi tama'. Maksudnya hidup manusia ni secara sosial, secara fitrahnya kita ni adalah manusia, makhluk yang sosial, makhluk yang bertemu. Kan, manusia secara fitrah ni hidup dalam komuniti. Jadi menjawab semula perbincangan kita bagaimanakah 10 akhir Ramadan ni secara individu ataupun secara komuniti, sebenarnya dia dua-dua sekali. Berdasarkan apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah di sana, hendaklah kita secara fitrah, maksudnya hatta Ramadan ini pun ikhwan dan akhwat adalah usaha ataupun tarbiyah yang Allah berikan kepada kita untuk kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, sebagai hamba. Dan salah satu fitrah manusia ni adalah melaksanakan kehidupan secara komuniti, secara jama'i. Sebab tu kita ada tarawih yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan kat sini saya nak kongsikan bagaimana asas solat tarawih yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW melaksanakan secara individu di rumah-rumah. Tapi berlalunya perubahan masa, perubahan zaman, perubahan sosial dalam masyarakat, maka akhirnya Rasulullah SAW, akhirnya para sahabat ketika itu, ini belum jauh dia, bukan zaman kita ni, ini masih zaman yang awal, iaitu konteks ini zaman Sayyidina Umar. Jadi bila Sayyidina Umar melihat suasana ketika itu masyarakat bukan tidak beribadah sebab mereka adalah sahabat. Cuma Sayyidina Umar memperhatikan mereka ni tidak ada di sana suasana di Madinah ketika itu, suasana komunitinya. Roh masyarakatnya tidak nampak Ramadan itu, maka apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar adalah mengarahkan untuk para sahabat secara dengan kuasanya sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, untuk melaksanakan ibadah secara 20 rakaat di Masjid Nabawi. Datanglah di situ, maksudnya asas bagaimana tarawih ni boleh dilaksanakan secara 20 rakaat. Jadi apakah asas Sayyidina Umar untuk mencadangkan ataupun mengarahkan, menguatkuasakan kepada masyarakat Madinah ketika itu untuk solat tarawih secara 20 rakaat? Asasnya adalah secara komuniti. Sahabat boleh beralasan dengan Sayyidina Umar, dan mereka sahabat. Saya ulang, mereka masih sahabat. Malah jenis sahabat, jenis tabi'in, sebaik-baik generasi 300 kurun yang pertama. Nak bandingkan kita, mereka cuma Sayyidina Umar tak nampak suasana itu di Madinah. Di Masjid Nabi itu tak nampak orang yang beribadah, yang baca Al-Quran, yang qiyam, yang duduk. Tidak. Mana masyarakat ni? Ada rumah-rumah. Mana ada masa tu kafe-kafe, mana ada masa tu kedai-kedai malam dan sebagainya. Tidak ada. Internet tidak ada. Kan? Jadi benda-benda lara apakah yang ada masa tu di Madinah? TV ke? TikTok ke? Tidak ada. Jadi ketika itu pun Sayyidina Umar mengambil inisiatif. Ni maksudnya secara komuniti ni penting. Penting kan untuk asas pensyariatan. Dan asas pensyariatan tarawih. Apa asas solat tarawih 20 rakaat? Atas asas itu. Jadi ini perkara yang kalau kita lihat sangat-sangat penting dan dekat dengan kita. Ibn Qayyim menyebut bahawa sesuatu amalan itu ada slide boleh. Ibn Qayyim menyebut hati tidak tenang tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hati ini tidak tenang tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah 10 malam terakhir ni kita bersama Allah SWT secara individu dan secara komuniti. Bukan maksud sebahagian daripada umat Islam kadang-kadang berlakunya silap faham.
Maksudnya bila 10 akhir tidak berhubungan dengan manusia dan sebagainya, tu tidak melaksanakan dakwah, tidak mengabaikan kadang-kadang lah. Boleh jadi kadang-kadang atas alasan beribadah ataupun beriktikaf di masjid, mengabaikan tanggungjawab kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada tempat kerja dan sebagainya. Sebab kita, ikhwan dan akhwat, dimati Allah SWT, ikhwan hidup dalam keadaan realitinya di Eropah. Ada tuntutan-tuntutannya. Ada ikhwan kena habiskan 10 akhir ni di tempat kerja. Ada 10 akhirnya ada tuntutan keluarga. Ada tuntutan kena kerja malam. Ada tuntutan lain-lain. Jadi jangan, ni poin penting ni. Tajuk ni sangat penting. Kerana kita ni 10 malam saya dah berapa kali dah dengan tahun tajuk Lailatul Qadar dan sebagainya kan. Tapi ini yang tarbiyah dalam isma ni ataupun apa yang kita nak bagi kefahaman asas kepada dalam komuniti ataupun dalam masyarakat ni, ikhwan dan akhwat, adalah kefahaman macam mana kita menanggapi satu-satu perkara. Contoh, seseorang yang adanya tuntutan untuk bangun malam, contoh untuk akhwat. Untuk akhwat dia kena bangun malam, kena sediakan makanan, sediakan kesiapan, sediakan menjaga anak-anak. Kadang-kadang kalau tidak ada kefahaman yang jelas, dia tidak akan dapat pahala yang sama. Dia kata, saya tidak dapat pahala yang sama dengan suami untuk beriktikaf. Sekiranya ada kelapangan, sekiranya ada peluang, maka boleh beriktikaf. Tapi dalam konteks saya percaya agak sukar. Dengan anak-anak dan sebagainya, dengan suasana masjid dan sebagainya sukar. Tapi di sinilah rahmat Allah SWT. Pernah ditanya oleh sahabat-sahabat perempuan di kalangan muslimah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang lelaki dapat pahala salat berjamaah. Orang-orang lelaki dapat pahala menunaikan zakat. Orang-orang lelaki dapat pahala berjihad di jalanmu sehingga mati syahid. Apa yang kami tinggal untuk kami? Apa yang kami tinggal untuk dapatkan pahala-pahala yang besar ni? Semua kami tak dapat sebab kami tidak dapat peluang yang sama. Nak dapat berjihad, perempuan tidak difardukan berjihad. Dapat solat berjamaah, perempuan tidak difardukan solat berjamaah. Untuk perkara-perkara yang lain. Ni datangnya hikmah. Hanya Rasulullah SAW. Jika wanita-wanita itu solat 5 waktu, menepati waktunya, kemudian melaksanakan tuntutan-tuntutannya di rumahnya, melaksanakan tuntutan keluarga di rumahnya, maka boleh dia masuk syurga dengan mana-mana pintu yang dikehendaki olehnya. Itu hadis tu sebenarnya, ikhwan dan akhwat, terutama akhwat. Memberikan satu kelebihan. Di sini sebenarnya datang konteks kadang-kadang bila akhwat duduk di rumah, dia rasa saya tidak dapat peluang untuk beribadah secara komuniti. Sedangkan bila akhwat menyediakan tuntutan-tuntutan, mempersiapkan suami, mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan masyarakat, sebenarnya itu adalah salah satu sumbangan secara tidak langsung kepada komuniti, kepada masyarakat. Itu kadang-kadang kita kena faham. Sekiranya kita ada kekangan-kekangan tertentu, maka sebenarnya kita tidak terlepas peluang untuk kita menyumbang, terlibat dalam komuniti. Jadi dalam mungkin 10-15 minit yang terakhir ni, saya nak nyatakan bahawa asas kepada dakwah yang Isma nak bawa ni, kita sedang mengangkat seruan ummah fadilah. Ummah yang berasaskan kepada masyarakat atas iman dan akhlak. Imannya kepada Allah SWT, imannya kepada Al-Quran, imannya kepada hadis-hadis Rasulullah, dan kemudian diterjemahkan dalam praktikal akhlak. Dan akhlak ni, ikhwan dan akhwat, ni beza akhlak dengan moral. Dan moral ni apa sahaja yang dianggap diterima oleh masyarakat sebagai okey, maka dia sebagai okey. Jadi contohnya di barat, dia kata moral, kalau moral tu diterima benda-benda yang di sisi Islam tu tidak mematuhi syariat, tapi dari segi barat, benda tu morally okey, maka itu perbezaannya yang paling besar dalam Islam antara akhlak dan juga moral di sisi barat. Jadi dalam Islam, akhlak dia berbeza, bahasa dia pun akhlak. Akhlak ni adalah terjemahan daripada apa yang dia faham daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu penting. Apakah maksud akhlak adalah apa yang dia terjemahkan practically tuntutan Al-Quran dan juga Sunnah.
La taghdab, jangan kamu marah. Daripada mana? Daripada mana sifat tidak marah ni? Daripada Al-Quran, daripada hadis. Sifat berbuat baik dengan ibu bapa daripada mana? Daripada wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Hendaklah berbaik kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi semua benda-benda yang kita terjemahkan secara praktikal daripada bacaan Quran kita, kefahaman hadis kita, kehadapan sirah-sirah yang kebetul, itu akhlak. Sebab tu dia punya sumber ni ikhwan akhwat sangat-sangat unik dan sangat-sangat bersih, suci. Sebab tu tidak boleh nak samakan akhlak ni dengan moral. Sebab moral ni datang dari mana? Dia tidak ada asas. Dia tidak ada fundamental. Tidak ada filosofi, falsafah tu. Tidak ada. Dan bahkan boleh jadi falsafahnya sangat-sangat against dengan falsafah yang diasaskan daripada wahyu dan juga syariat Islam itu sendiri. Jadi agenda komuniti ISMA ni yang ikhwan akhwat dan sepasal ikhwan terlibat dengan projek-projek dakwah ISMA. Ada baru ni ikhwan ada persiapan Ramadan, mungkin ada program-program dakwah secara komuniti, tarawih, tadarus dan sebagainya. Ikhwan itu adalah sumbangan ikhwan walaupun kalangan 10 akhir itu adalah untuk mendatangkan pulangan pahalanya kepada kita. Cuba bayangkan ni ikhwan, ibadah yang ikhwan lakukan secara individu, bersendirian, pada 10 malam terakhir, pahalanya kembali kepada ikhwan. Zakat, bacaan Quran, tilawah, tadabbur, solat malam, sedekah dan sebagainya. Tapi just imagine, dakwah yang ikhwan buat pada 10 malam terakhir, kesannya berkali ganda. Sebagaimana berkali gandanya satu impak kepada masyarakat, dan berkali gandanya sekiranya perkara tersebut dilakukan secara pada bulan ataupun pada menempati kena dengan tarikh Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab tu kita kejar benda tu ya kawan. Kita kejar dalam dakwah ni ya kawan. Ibadah yang lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang berbentuk ibadah secara individu dan juga ibadah secara komuniti. Dan peranan ikhwan dan akhwat dia sport di sana lagi sangat penting. Di sana tidak ada jabatan agama. Di sana tidak adanya edukasi masjid seperti mana di Malaysia ni yang sangat memberikan asas kepada program-program komuniti, program-program surau, program-program Korea dan sebagainya. Jadi anda nak sampaikan kepada ikhwan-ikhwan, bila ikhwan-ikhwan berada bersama ISMA di Eropah, Jerman, di Ireland, di UK, di utara UK, pertengahan UK, di selatan UK, mana-mana, di tengah kota London ke contoh, tanggungjawab ikhwan-ikhwan bukan sekadar anda nak kena habiskan ayat Quran sekarang, tak. Anda boleh sedarkan masyarakat pelajar Melayu Muslim di sini untuk bersama menghidupkan 10 malam terakhir. Itu lagi sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat kena buat. Dan tidak boleh diabaikan. Kenapa kalau ikhwan tak buat, tak ada siapa yang buat. Mungkin kalau kontes di Malaysia, tak ada siapa, ada 2-3 layer lagi yang akan buat. Ada jabatan agama, ada sekian agama, ada sekolah, ada pendakwah, ada ceramah-ceramah. Tapi kalau di tempat-tempat ikhwan duduk di UK, di Eropah ini, ikhwan tidak step up, muncul, tampilkan diri untuk mengajak dengan penuh konsisten, dengan penuh kesungguhan. Jom kita hidupkan malam, jom kita beriktikaf, jom kita bertadarus. Benda ni kena dilakukan secara sungguh dan juga secara terancang. Mesti terancang. Macam mana? Mana mungkin kita tidak plan, we are not well planned untuk kita how to spend, macam mana kita nak habiskan masa-masa kita dalam malam-malam yang terbaik dalam seumur hidup kita. Kalau kita nak travel, kita anniversary, kita nak balik kampung, nak balik raya ni, how kita plan ni cuti ni, nak kos macam ni, kat sini jadual itinerary dan sebagainya, tempat-tempat saya nak buat sekian apa semua ni. Itu benda yang mendatangkan pulangan rewards dalam bentuk yang sementara. Kenapa kita pula tidak plan benda yang sama, keseriusan yang sama untuk malam, mungkin malam yang akan mengubah perjalanan takdir hidup kita. Sebab itu namakan Lailatul Qadr.
Para ulama menyatakan antara sebabnya adalah malam yang boleh mengubah takdir hidup kita, para akhwat. Sangat powerful. Sangat kena bagi fokus. Jangan sia-siakan. Ya, mungkin 10 malam awal kita mungkin dah tersia-sia. Mungkin 15 malam awal kita mungkin dah ada kealpaan kita. Tapi kita dah nak masuk 10 malam akhir ni. Hadis Rasulullah kata, Rasulullah sendiri mengikat kainnya, menyingsing lengannya, wa aiqaza ahlah, membangunkan ahli keluarganya untuk bersama-sama. Rasulullah bukan seorang-seorang. Hadis Rasulullah berkaitan dengan Lailatul Qadar ni, wa aiqaza ahlah, membangunkan ahli. Ahlah ni boleh maksud ahli keluarga dan juga ahli komuniti. Dalam konteks ikhwah diaspora. Jom komuniti, tempat masing-masing, jom kita hidupkan. Jadi seruan ikhwah, jangan sekali-kali ikhwah rasa seruan-seruan, mesej-mesej, ajakan ikhwah ni tak ada kesan. Jangan underestimate. Jangan underestimate apa saja perkara-perkara dakwah yang cuba kita lakukan kepada masyarakat. Jadi bayangkan malam ini malaikat turun dalam hadis, sehinggalah mendatangkan keberkatan, sehinggalah yatla'il fajr, fajar itu menyingsing, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidupkan malam, hidupkan komuniti, hidupkan ummah. Jadi itu sahaja perkongsian Ana pada petang ini. Ana buka sekiranya ada persoalan ataupun perkongsian ataupun apa-apa maklum balas daripada ikhwan akhwat sekalian. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Fadil Ustaz atas perkongsian sebentar tadi berkaitan macam mana kita nak hidupkan 10 malam terakhir kita. Adakah kita nak seorang-seorang je ke secara fardi atau kita nak hidupkan secara komuniti. Jadi dengan contoh-contoh yang diberikan, dengan kisah-kisah yang disampaikan, anak kira ada kiranya baik yang kita boleh ambil di sini, di perantauan yang kita berada sekarang ini, di mana saja kita berada, Jerman, UK, Wales, Ireland, untuk kita apply di tempat kita, di wakil kita sendiri. InsyaAllah Ana sertakan link Q&A di bahagian chat. Hadirin akhwat boleh bertanyakan. Kalau mungkin soalan CP berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini pun, Ana kira Ustaz mungkin boleh mampu untuk bantu untuk jawab. Dan insyaAllah Ana mungkin sharekan kalau ada persoalan, minta ikut akhwat kalau ada satu persoalan yang pertama ni Ustaz, kalau Ustaz boleh tengok di share di screen hari ni, sekarang ni adalah adakah tanggungjawab kita buat dakwah di UK ni kepada komuniti Malaysia saja? Perlu juga ke kita nak buat kepada orang lokal ni, kan? Yang kita nak sebarkan fikrah kita kepada orang lokal, sebagai contoh. Silakan Ustaz. Baik, soalan yang baik. Pada pengalaman ataupun pada pengamatan saya sendiri, di sana kita susun secara prioriti, keutamaan. Jadi kita kena banyak perkara yang kita kena buat, tapi dari segi keutamaan kita memberikan fokus awal dulu kepada masyarakat pelajar kita. Kenapa? Dalam konteks dakwah itu juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengutamakan mereka yang akrab. Akrab ni mereka yang kenan, dan mereka yang rapat, yang dekat. Sebab tu akrab dalam bahasa Melayu sebenarnya daripada bahasa Arab. Akrab lebih dekat, kan? Kaum kerabat, kan? Kaum tu bahasa Arab, kaum, kan? Kumpulan. Kerabat maksudnya daripada yang dekat, kan? Kumpulan yang dekat, kan? Kumpulan yang dekat. Sebab tu dakwah Rasulullah pada awalnya diarahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan Allah mengarahkan dalam suratul Mudassir, wa anzir, berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada ahli keluarga kamu, asyirah, ahli-ahli keluarga kamu, al-aqrabin, yang dekat dengan kamu. Sedangkan Rasulullah kena berdakwah kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tapi dari segi strategi, dari segi pendekatan awal,
kan. Mulakan yang dekat supaya kita ada moral dan high moral, dan ada high moral. Yang dekat ni lebih senang, lebih lebih kita kenal dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, bila dakwah itu dah ada lebih, kita dah ada pengalaman, kita dah ada exposure, kita dah ada pendedahan-pendedahan, kita ada skill-skill yang kita dah dapat kuasai, tidak salahnya untuk kita cuba apply pengalaman dakwah kita itu kepada masyarakat lokal, masyarakat lokal. Sebab poinnya di sini, khana akhwat, setiap sasaran dakwah kita ni dia berbeza, dia tidak sama. Kenapa kita mulakan dengan yang masyarakat komuniti Melayu, Islam dan sebagainya? Sebab kita banyak persamaan. Kita daripada Malaysia, kita bahasa yang sama, kita budaya yang sama, jadi lebih mudah, lebih dekat. Tentu nanti kita akan sama-sama menyumbang di Malaysia itu sendiri. Kan? Masyarakat lokal, bila kita dah ada kemampuan, kita dah ada ni, kita boleh susun. Sebab apa? Strateginya berbeza. Strateginya berbeza. Dia berbeza budaya. Dia sangat berbeza apa semua. Tapi tidak salah. Tidak salah. Sebab kena strategi dan kena kenal pasti apa mungkin apa ni do and don'ts dan sebagainya supaya kita melakukan tu secara baik dan juga secara tepat dan tidak memberikan apa-apa kesan-kesan yang lain kepada kita di sini. Jadi itu yang nak sebut, dan dalam masa yang sama juga ikhwan dan akhwat, ada kekangan-kekangan masa sebagai pelajar, masa sebagai pekerja dan sebagainya. Jadi lagi-lagi lah penting untuk disusun secara prioriti. Kan? Untuk keperluan diri kita, keperluan ahli keluarga kita, keperluan belajar, keperluan kita bersosial dengan masyarakat Melayu. Jadi benda-benda itu akan. Tapi tidak salah untuk kita expose. Sekiranya ada peluang-peluang, kita boleh expose di masjid-masjid. Ana yakin dan pasti di sana ada masjid-masjid yang memberikan kita peluang-peluang untuk kita sekali-sekala dapatkan insight-insight utama dakwah secara lokal dan tidak ada permasalahan. Atau dalam ISMA pun kita ada satu unit dipanggil ataupun satu NGO khusus nama The Peace yang berikan fokus kepada dakwah kepada masyarakat non-Muslim di Malaysia sendiri. Sedangkan ISMA secara keseluruhan 80% keutamaannya adalah mensasarkan orang Melayu, orang Islam, kerana apa, di situ banyaknya strategi-strategi. Kalau kita kuatkan orang Melayu, dia akan memberikan impak yang besar kepada negara keseluruhan. Tapi dalam sama kita pun ada juga unit yang berkaitan dakwah non-Muslim yang mendekati orang Cina, orang kaum-kaum lain. Dan hatta dalam konteks di Sabah Sarawak pun kita ada unit-unit. Contoh di Sarawak kita ada Ansar. Ansar ni dakwah Sarawak secara khusus kepada kaum-kaum Bumi Putera di sana, dan juga di Sabah dakwah secara khusus masuk di pedalaman. Kita ada satu projek melahirkan lebih hampir 100 pendakwah di pedalaman Sabah. Kerana apa, Sabah ni ikhwan akhwat, macam mana ikhwan akhwat pernah pergi ke tempat sempurna dan sebagainya, ada pasti cabaran di Sabah adalah banyak juga berkaitan dengan tempat-tempat yang dimasuki oleh pendakyah-pendakyah Kristian dan sebagainya. Jadi ISMA pun ada satu bahagian khusus yang kat situ. Jadi boleh benda-benda dalam ISMA ni, projek kita ni banyak pelbagai, mana-mana bidang yang ikhwan-ikhwan minat dan suka, kita boleh libatkan diri bersama, insya-Allah. Wallahualam. Okey, jazakallah Ustaz. Seperti yang kita maklum pun, kalau kita lihat pun di Malaysia, kaedah secara indirect juga diterapkan oleh ISMA Ustaz, dengan terbaru Quran sana sini yang dilakukan oleh ikhwah kita. Barangkali mungkin kita kalau mampu untuk apply di sini, mana tahu itu adalah satu bentuk dakwah indirect juga yang nak kira dapat juga membantu. Okey, seterusnya ada soalan, jika wanita solat di rumah saja, boleh dapat juga tak pahala iktikaf? So, Ni secara khusus pahala iktikaf dari segi fiqah hanya dapat bagi mereka yang pergi ke masjid sahaja. Pergi ke masjid, dan itu pun dari segi mazhab Syafi'i, masjid yang dilaksanakan 5 kali waktu solat dan juga solat Jumaat. Kalau ada contoh masjid di Malaysia ni, surau surau di Malaysia ni contohlah, surau tu tidak dilaksanakan solat Jumaat, maka dia tidak dapat dikira pahala iktikaf. Itu dari segi iktikaf yang khawat. Dari segi iktikaf, dari segi pahala satu amalan, dia nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di tempat ini, masjid ini, kerana Allah SWT. Tapi menghidupkan 10 malam terakhir ni, dia lebih banyak. Kan?
Dia bukan sekadar etikah je. Macam Anda sebut tadi, dia ada realiti-realiti yang para sahabat pun dah mengadu pada Rasulullah SAW. Realiti wanita ni dia terhad dia punya pergerakan, dia terhad dia punya penglibatan dengan biologi yang berbeza dengan manusia apa ni lelaki, dengan anatomi yang berbeza dengan lelaki, dengan fungsi dan peranan dia yang berbeza dengan lelaki. Anak-anak lebih dekat dengan wanita, jadi wanita ada fungsi, ada peranan untuk anak-anak dan sebagainya. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah macam mana juga. Kami tak dapat apa ni. Semua sudah kata kalau hadis tu secara spesifik, sahabat ni menggunakan istilah orang lelaki dah bolot semua dah. Jadi kami ni tinggal apa? Sedangkan Al-Quran kata, Allah kata lelaki dan perempuan ni sama di sisi Islam. Jadi Rasulullah memberikan kelebihan kepada wanita. Sekiranya kamu melaksanakan solat kamu pada waktu dan melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam yang asas. Sekiranya kamu ada suami, kamu melaksanakan ketaatan kepada suami, keperluannya. Rasulullah kata kamu bukan setakat dapat pahala iktikaf. Rasulullah kata kamu masuk syurga dalam mana-mana pintu yang kamu nak. Ini. Masuk syurga dalam mana-mana yang kamu nak. Contoh orang yang beribadah puasa, ada dikhususkan kepadanya pintu khusus. Namanya Ar-Rayyan. Tapi untuk wanita yang melaksanakan perkara-perkara tadi, dia boleh masuk mana-mana pintu. Itu lagi hebat lah. Jadi tapi kalau tanya kepada wanita, tanya kepada akhwat, sukar. Bukan senang nak solat waktu. Walaupun kena solat waktu, menepati waktu di rumah ataupun dalam konteks di tempat tinggal ni. Sebab akhwat sedang apa ni, penuh mengurus kan. Maksudnya kalau urus anak ni, tahu lah bila waktu solat tu. Sukar. Ada lagi akhwat bekerja, akhwat belajar, study dan sebagainya. Jadi, tapi kalau akhwat mujahadah, menyusun priority, mendoakan, dapatkan pertolongan dari Allah untuk taufiknya, untuk dipermudahkan, memang akan dapat ganjaran sebagaimana janjikan dalam hadis tersebut. Allahuakbar. Okay, Jazakallah Ustaz. Ya, Ana ada lagi ke persoalan yang mungkin boleh kita ajukan kepada Ustaz pada petang ini? Di Malaysia pun dah pukul 6:10 juga tu. Ustaz pun on the way ke mana-mana masjid ke Ustaz untuk iftar? Anak tengah hantar anak asrama sebenarnya. Oh, esok sekolah. Okey, insyaAllah. Tapi tak apa, anda duduk depan asrama dia. Okey. Uh, Kalau ada lagi ke ikhwah akhwat, mungkin kita nak tanya pasal realiti kita di UK ni ke, dengan cabaran-cabaran kepelbagaian pelajar yang berada daripada pelbagai latar belakang ni, cabaran dan mungkin uh, kalau tak ada mungkin Ana lah Ustaz, Ana boleh tanya pada Ustaz, mungkin boleh share. Yelah Ustaz pun dulu belajar di Mesir dan mungkin bi'ah dia berbeza, suasana berbeza, dan kalau kita nak ajak orang muda untuk buat dakwah atau mengajak orang kepada kebaikan ni, uh, dalam keadaan latar belakang mereka yang bukan daripada bidang agama, mungkin adalah satu bentuk skill set, kefahaman yang perlu diberikan kepada mereka. Jadi kalau ada satu foundation skill set yang kita ikhwah wa akhwat perlu ada untuk kita berikan kepada anak-anak muda ni untuk menggerakkan ataupun mengajak orang lain kepada kebaikan tu, apa yang boleh kita ada bekalan Ustaz untuk kita berikan kepada mereka? Baik. Untuk dakwah ni, akhwan, dia sangat-sangat bergantung kepada kehendak kita. Dan kehendak kita ni datang daripada mana? Daripada kefahaman. Dan kefahaman ni digerakkan daripada mana? Kehendak ni digerakkan daripada mana? Daripada hati. Dan hati ni digerakkan daripada pula? Daripada kefahaman. Sebab tu, memahami realiti ni sangat penting. Sebab tu dalam ISMA kita mendedahkan kepada realiti-realiti yang sedang berlaku. Supaya kita membuka mata kita. Eye opening kepada kita. Apa yang sedang berlaku. Ya, kita dapat pelbagai kemudahan dan juga advantage kita diberikan oleh Allah SWT, digolongkan dalam mereka
few yang dapat melanjutkan pelajaran dengan sekolah ataupun dengan self-sponsored ke di negara yang ramai orang nak pergi. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kelapangan kepada kita. Kan? Maksudnya, kita ada kecerdikan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat, kan? Deria yang lengkaplah kepada kita. Okey, itu yang Allah berikan. Tapi realiti yang kita hidup macam mana pula? Macam mana Islam? Kan? Macam mana Islam? Macam mana kan kefahaman masyarakat? Macam mana mereka yang tidak mendapat peluang yang sama kepada kita? Macam mana masyarakat miskin bandar? Macam mana masyarakat yang jauh daripada agama? Macam mana masyarakat yang tidak dapat peluang sebelum ni pun pergi sekolah sama penuh, sekolah-sekolah yang dapat batal akses kepada pendidikan pun dengan keluarga yang sebagainya, yang pelbagai masalah. Jadi dengan semua ini, realiti yang sedang berlaku di Malaysia. Lepas tu daripada realiti itulah ISMA ni datang. Jadi ISMA ni bukan satu yang datang daripada buku-buku sahaja, daripada falsafah-falsafah yang datang daripada mana, tidak. Kita kenal pasti realiti dan kita kaji pula asas-asas pemikiran yang sedang berlaku di dunia, macam mana dunia ni bergerak dan sebagainya. Maka di situlah kita menyatakan kita kena buat sesuatu. We must do something atas dengan kapasiti kita. Dan mustahil kita kata kapasiti kita ni rendah. Kita ada pelbagai benda yang Allah dah berikan kepada kita. Jadi di situlah datang apa yang, kalau realiti tu kita kena pasti, kita akan rasa sayang, kita akan rasa sedih, kita akan rasa takkanlah dengan semua Allah berikan kepada kita ni begitu saja. Allah tak akan tanya apa-apa ke nanti? Allah akan tanya apa-apa. Apa yang kamu, what do you give back? Apa yang kamu beri balik kepada komuniti? Apa yang kamu gunakan semula nikmatnya kepada ummah? Apa yang kamu sumbangkan pula kepada Islam? Aku dah berikan semua pada kamu dah. Takkan semata-mata kamu akan dapat balik dengan kerja dapat gaji saja. Kalau begitu, Allah akan berikan keperluan kecukupan setul lah. Dan gaji yang kita dapat ni, akhwat, kita akan beli. Kita akan beli property, kita akan beli saham, kita akan beli apa-apa keperluan-keperluan kita. At the end of the day, bila kita mati, satu benda pun kita boleh bawa. Bahkan kita kumpul semua duit tu, kita akhwat, kita kumpul semua duit tu untuk diwariskan kepada orang yang tak berusaha untuk macam tu. Itulah hakikat dunia ni, akhwat. Kita yang pempas-pulas, kita kumpul simpanan-simpanan, hari kita meninggal dunia, orang yang tak ada usaha berkaitan kita pun, benda tu dia akan wariskan. Tapi maksud anda bukanlah kita tak perlu usaha, tak. Tapi maksudnya itulah nilai dunia. Tak boleh bawa sikit pun. Allah kata tak boleh bawa pun. Baju yang kita beli pun tak boleh pakai dalam kubur pun. Tak boleh pakai pun. Ganti dengan apa, dua helai kain je. Itu je. Jadi apa yang bekal kita? Amal. Dakwah. Jadi kalau kita faham realiti ni, akhwat, kita kejar dunia. Bukan kita tak perlu kejar dunia. Kejar dunia. Be excellent. Dapat jadi orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang berpengaruh. Kemudian sumbangkan balik apa yang kita dapat tu kepada dakwah, kepada ummah, kepada masyarakat. Itulah apa yang kalau anda boleh sampaikan kepada ikhwan-ikhwan. Okay? Okay, last kot Ustaz berbaki beberapa minit ni, Ana gabungkan dua soalan terakhir. Apa yang kita buat, apa yang kita kena buat kalau kita ada rasa malas untuk beribadah, dan adakah ibadah ni dengan hanya tahu kita belajar kat internet je? Ini gabungan dua soalan tentang ibadah. Kalau kita malas dan kita nak tahu benda-benda tu melalui internet saja, mungkin ada konsekuens atau akibat daripada kita belajar ataupun bermalas-malasan dalam beribadah, Ustaz. Okay. Untuk kalau kita rasa malas beribadah, dia adalah benda yang fitrah, sebab kita ni manusia. Kita manusia ni macam anda sebut tadi, kita ada ups and downs. Ada waktu, dan ini daripada hadis, likulli amalin syirrah, untuk setiap sesuatu amal yang baik itu ada kemuncak dia. Kita rasa penuhnya, tadaburnya, khusyuknya, apa semua ni dekat dengan Allah SWT, mengalir linangan air mata kita. Syirrah. Walikulli syirratin fatrah, Rasulullah kata. Dan setiap kali bila sampai kemuncak tu, dia akan ada waktu yang kita berada dalam keadaan yang lemah. Faman kanat fatrahu, barang siapa yang ketika lemahnya, ala sunnati, masih melanggar the basic minima, maksudnya tidak meninggalkan benda-benda yang asas,
maka dia akan diberikan hidayah untuk jadi kuat. Jadi malas kat sini kuat juga. Jadi satu keadaan, sahabat pun pernah mengadu pada Rasulullah SAW. Siapakah sahabat ni? Uqasyah. Kan? Uqasyah pernah berjumpa Rasulullah SAW dan dia ajak Abu Bakar sendiri. Siapakah Abu Bakar? Abu Bakar ni orang yang kedua, kan? Iman paling kuat selepas Rasulullah SAW. Ada hadis khusus berkaitan dengan iman Abu Bakar. Kan? Kalaulah diletakkan iman Abu Bakar fi kafah di atas satu timbangan, kemudian pada timbangan yang lain dilekatkan iman ummah min awwaliha ila akhiriha. Iman umat ni daripada awal umat ni sampailah orang yang paling akhir hari kiamat nanti, iman semua dikumpul, ulama-ulama, pejuang-pejuang, orang-orang soleh, para wali-wali dikumpulkan, la rajahat kafata Abu Bakar. Maka akan Rasulullah kata timbangan iman Abu Bakar tu lebih banyak berbanding dengan ummah lain. Itu beza Abu Bakar sebab dia sedia. Orang lain dustakan Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah itu benar. Jadi kedudukan Abu Bakar ni sangat-sangat signifikan. Orang yang macam tu pun diajak oleh Uqasyah. Maksudnya iman Abu Bakar ni kuat macam tu. Tapi diajak oleh Uqasyah untuk Rasulullah. Uqasyah kata, Abu Bakar katanya, nak ajak pergi jumpa Rasulullah ni nak buat apa? Uqasyah kata, aku rasa kita ni duduk dalam majlis bersama Rasulullah, bagi tazkirah, bagi peringatan, iman kita kuat. Nanti kita keluar daripada masjid, kita jumpa dengan ahli keluarga, jumpa dengan orang luar, iman kita pun dia ingat dunia dah. Abu Bakar kata apa? Aku pun rasa macam tu. Aku pun rasa macam tu. Ha? Jadi jom-jom kita pergi jumpa Rasulullah. Pergi jumpa Rasulullah, mengadu perkara yang sama. Pada kata, no. Tapi permulaan Uqasyah nak mengadu pada Rasulullah ni sangat besar. Dia guna perkataan tu, dia kena faqat Uqasyah. Uqasyah telah bernafik. Ha. Uqasyah telah menjadi munafik. Rasulullah kata, kenapa? Dia menceritakanlah, kami kalau bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, iman kami menangis-nangis, kuat apa semuanya. Tapi bila meninggalkan majlis Rasulullah, kami pun dah tak kuat iman kami. Rasulullah kata, itulah realiti manusia. Tidak ada orang yang boleh maintain macam tu. Kita bukan malaikat. Cuma panduan daripada Rasulullah kat sini, ni penting khawat. Rasulullah kata, sadidu wa qarribu. Yang paling penting kita berusaha, kita mujahadah. Jadi kalau kita bermalas-malasan ni, akhwat, dia normal, rasa malas. Tapi yang paling penting, apa mujahadah kita? Masuk mujahadah di sini, akhwat. Pilihan yang pertama yang kita kena ada adalah bersama komuniti. Bersama kelompok. Bersama jamaah. Bersama dengan kumpulan yang membantu kita untuk melakukan kebaikan. Jadi bila kita lemah, kita ada safety net kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau kita berseorangan, safety net tu kita tak pernah buat. Jadi ISMA ni ataupun kelompok tarbiyah kita ni, komuniti masyarakat kita ni safety net kita. Kalau kita lemah, kita alamak tak nak baca mak surat lah. Tapi kalau duduk dengan ikhwah, kena boleh baca mak surat. Macam ni tazkirah. Hari ni biasa kita tak ada masa untuk tazkirah. Tapi bila duduk bersama ISMA, maklum hujung minggu ni ada tazkirah ustaz ni. Minggu ni ada tazkirah penyampai ni. Kita pun akan diselamatkan di situ. Jadi paling kurang minimal sekali akan diselamatkan. Ini mula lagi yang kita yang nak sungguh. Jadi itu poin Ana. Pergi program, kadang-kadang ada apa semua ni. Ada ISMA ada buat program. Musim panas ada program miskin ni. Benda tu akan mendatangkan pulangan kepada ikhwat. Soalan sikit tadi berkaitan dengan dunia digital ni, internet ni. Internet ni boleh kita ambil sumber hukum dan sebagainya, tapi mesti dirujuk balik kepada seorang murabbi ataupun seorang yang ada guidance lah. Boleh dapat sebab nanti kita tidak ada ilmu. Dia macam ni lah ikhwan. Ana bukan engineer, ana bukan accounting, anda nak buat benda accounting, anda Google saja. Tidak cukup. Ana boleh Google untuk dapat basic maklumat dan apa semua, kemudian ana kena verify balik dengan seorang yang memang pakar dalam bidang tersebut. Jadi macam contoh ibadah kena prefer balik kepada asatizah, kepada alim ulama, murabi untuk memastikan ibadah kita itu bertepatan dengan syariat, bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bertepatan dengan manhaj yang Islam yang betul. Okay, baik Ustaz. Last. Ni ada 10-20 minit. Kita berbaki 10 minit. Mungkin soalan terakhir. Bagaimana jika tak ikut imam tarawih buat 20 tambah 3 rakaat di masjid?
Hanya buat 8 rakaat saja lepas tu balik. Sebab ada hadis dapat pahala qiyam sepanjang malam jika ikut qiyam imam sehingga selesai. Okay, Ustaz. Ini dari segi afdaliyah lah. Dari segi afdaliyah, maksudnya hendaklah melakukan apa ni, tarawih pada 20 rakaat ataupun 8 rakaat itu bersama imam. Memang hadis dari segi fadilat hendaklah disampaikan. Fadilat ni akhwat adalah mereka, fadilat ni maksudnya apa? Fadilat ni amalan yang sangat-sangat sempurna. Amalan yang sangat-sangat sempurna. Maksudnya maksudnya dalam haji ada yang menepati hukum, menepati syarat sah, maka ada haji itu diterima. Afdaliyah ni pula, fadilat ni datang pula, kelebihan-kelebihan tambahan ni pula datang. Markah-markah tambahan ni, pahala-pahala tambahan ni datang. Benda tu afdaliyah maksudnya apa yang Rasulullah suka. Apa yang Allah suka. Maksudnya dia sangat-sangat sempurna. Jadi kalau kita ada kelapangan dan kita tidak ada apa-apa kekangan-kekangan, hendaklah kita mencari afdaliyah. Tapi sekiranya kita ada kekangan, kita ada perkara-perkara urusan-urusan yang kita, di sini Islam ni sangat-sangat memberikan pilihan. Dan pilihan itu adalah pilihan-pilihan yang dibenarkan oleh Islam. Sebab tu dalam Islam kita ada ijtihad. Dan ijtihad ni apa pula? Pilihan-pilihan yang sekiranya seseorang individu tidak melaksanakan afdaliyah ini, maka dia boleh memilih perkara yang tidak sampai kepada fadilat tersebut, dia boleh laksanakan. Jadi dalam soalan yang pertama tu, sekiranya saya dia tidak dapat, tapi dia akan dapat pahala niat menghidupkan malam. Dia akan mendapat pahala qiyam malam. Kemudian kalau dia tidak dapat hingga selesai atas urusan-urusan, benda tu tidak ada paksaan, sekiranya dia ada urusan-urusan yang lain. Soalan yang kedua ni, state of tarawih, saya beribadah dengan belajar malam berpatutan ke? Dia tarawih ni, ikhwan akhwat, adalah solat waktu zuruh anak kata ikhwan di UK, di Eropah dan sebagainya. First kali ikhwan berada di sekitaran mana, di komuniti. Anda tak pasti di sana sekarang waktu solat pukul apa dan sebagainya, ada jadual belajar dan sebagainya. Jadi sekarang ni paling penting, ni dia punya basic di sini ikhwan susun jadual supaya memenuhi semua keperluan ikhwan sebagai seorang Muslim yang kena cari ibadah khusus. Macam tarawih semua ni adalah ibadah yang hanya dikhususkan untuk buat Ramadan saja. Bulan lain habis kita malam raya dah habis dah tarawih. Tunggu sebulan lagi, setahun lagi kalau Allah panjangkan umur kita dan berikan kesempatan untuk jumpa lagi Ramadan. Tapi tarawih ni apa ni ikhwan? Tarawih ni adalah solat malam yang dilakukan pada waktu Ramadan dan digalakkan secara berjamaah. Atas macam kita dah bincang tadi, kelebihan-kelebihan untuk lakukan secara berjamaah. Jadi ikhwan boleh. Dan sekiranya ikhwan ada pilihan di komuniti ikhwan dan benda tu ikhwan digalakkan, dianjurkan untuk bersama komuniti supaya suasana tu rasa. Tapi sekiranya ada tugasan-tugasan, ada assignment, ada sebagainya, ikhwan cuba pula. Tengok kalau ni saya jadual saya sekian apa semua ni, time management saya, mungkin saya boleh solat 2 rakaat, 4 rakaat di masjid. Ataupun saya boleh isyak di masjid, kemudian saya boleh balik, contoh. Ni sangat-sangat bergantung kepada individu lah. Bergantung kepada individu. Yang penting malam-malam kita tidak disisiakan dengan perkara-perkara dosa dan maksiat. Sekiranya kita tidak ada apa assignment, kita tidak ada waktu, masa dan sebagainya, kita fungsikan. Dan sebenarnya ikhwan, tarawih ni tak lama. Tak lama. Jadi kalau kita boleh adjust malam belajar kita tu, bahkan sebenarnya ada satu lagi, belajar tu di masjid sambil selang-selang tarawih. Itu satu option. Bawa buku kita, bawa kita punya tab ke dan sebagainya. Kemudian kita cari masjid yang convenient dengan kita. Boleh ada pilihan untuk kita duduk belakang, duduk. Kita boleh selang-seli. Mungkin kita solat 2 rakaat, padahal kita nak ada kerja-kerja kita siapkan. Mungkin tak bersama imam, tapi kita masih lagi dapat pahala iktikaf di masjid. Itu ada. Atau di Malaysia ni pun ada beberapa masjid yang menyediakan peluang itu. Ada orang yang malam-malam dia kena bekerja, dia kena siapkan, tapi dia nak dapat pahala iktikaf, dia tanya. Dia tanya kat track lah, mana ada tak masjid-masjid yang
work friendly. Maksudnya dia ada satu ruang, dia boleh bekerja atas talian ni, kemudian dia boleh tempat pahala iktikaf, solat tarawih. Ada 3-4 masjid kat Kuala Lumpur ni boleh macam tu. Jadi anak rasa itu lagi baik kan, Fafat belajar benda tu, sekiranya benda tu belajar yang tak perlukan uh, benda-benda teknikal. Dapat sebab apa? Sebab rebutlah uh, peluang-peluang iktikaf di Ramadan ni untuk kebaikan diri kita. Bahkan sebenarnya pahala belajar di malam tu pun berkali ganda, dan berkali ganda sebab niatkan belajar tu adalah untuk saya excellent cemerlang, dan cemerlang saya akan saya berikan balik kepada ummah nanti. Wallahu a'lam. Uh, yang kurang tu daripada dia anak sendiri, yang baik daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, jazakallah Al-Fadhil Ustaz Suhaib Ar-Rumi bin Selamat atas perkongsian pada pagi ini di waktu UK dan petang di waktu Malaysia. Ana kira ada perkongsian yang penuh dengan, it's a fruitful discussion and very beneficial point yang kita dapat pada pagi ini. Dan untuk makluman Ustaz juga, program-program di UK ni pun penuh juga dilakukan kami di ISMA Eropah, dan paling terbaru inisiatif Ikhwah di Manchester ya, dengan menganjurkan pertandingan hafazan. Masya Allah. Jadi ya, Boleh tasmiah kan? itu kita serahkan kepada Daim lah. InsyaAllah Daim pun ada di sini. Okey, mungkin itu ada juga peluang tajmid kita Ustaz. InsyaAllah doakan kami di UK. Mana tahu hasil tajmid pelajar-pelajar di UK ini dapat memberikan kebaikan juga apabila mereka pulang balik ke Malaysia nanti satu hari nanti. Uh, dan anak kira itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Diharap info ataupun perkongsian yang diberikan daripada Al-Fadhil Ustaz kita dapat jadikan bekalan dalam kita melaksanakan 10 malam terakhir kita dengan lebih berkualiti. Ala kulli hal, anak kira itu sahaja. Jazakallah sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan surah As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah dan dikasih. Okey, baik. Itu saja. Kita akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.